Cantik tu. Macam mana? Kom. Ya, datang balik. Dia kata, kalau tak bagi makan, nanti kena timbul balik. Benda. Kalau bagi makan, boleh dia tolong kita. Orang tua tu tak ada tinggalkan apa-apa pusaka. Akak belum bagi dia makan lagi kan? Akak kata akak takkan terima. Nak biarkan dia tak bertuan. Ada apa-apa terjadi sebelum Mak Su datang? Malam kau rajakan aku. Siang kepadaku mengemis. Kerana mana nampak Fika dah tak ada. Dahsyat macam mana pun hujan, jangan minta tolong dengan benda tu. Jangan sesekali jadi tuan dia. Tengok kau siapa? Sibuk jaga tepikan orang. Binatang! Ui, lagi ni man. Hai. Ya, Remy. Putuskan pertanyaan dia. Baik dia Kakak lain rasa tu. ke kakak dah berubah? Tolonglah. Aku tak nak sakitkan kau lagi. Banyak scene Agni ni. Lepaskan kakak aku sekali! Kadam. Terus jadi kadang. Kadam project. Bukan. Wow. Oh, okay. Alright. Dia macam vibe cerita roh pun ada. Yang terbaru apa yang dulu tu itu Sazi Sam apa benda. Style. Dia pelakon dia tak banyak. Dia macam satu tempat je. Saya harapkan dia taklah berat beratnya. At least orang boleh enjoy kan. 11 Jun. Tak lama dah. 3 minggu. 2 minggu. Apa-apa guys? Apa pun dapat apa? Cuba korang komen kat bawah. Dan apa-apa guys? Jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Alhamdulillah.